Adab yang kedua terhadap ilmu ini adalah dengan beramal dengan ilmu itu. Sebab itu Allah Ta'ala mengecam bagi amaran yang sangat keras dalam surah Shaf ayat yang kedua hingga ayat ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lamun. Sadaqallah. Wahai orang-orang beriman, Allah Ta'ala bagi peringatan. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kamu tahu ni. Allah Ta'ala sebut amat besar kebencian, amat besar dosa di sisi Allah Ta'ala bahawa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Ini adab yang kedua dekat atas ilmu kita. Kita dah tahu, terus amal. Macam para sahabat radhiyallahu majma'in. Ada di kalangan mereka ini, bila Nabi SAW sebut, kalau kamu nak tenaga, cergas, bila kamu bangun daripada tidur, Nabi bagi amalan-amalan sebelum tidur. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Ada di kalangan sahabat sejak daripada hari itu sehinggalah aku meninggal dunia, sehinggalah di hujung hayat aku tak pernah tinggalkan amal. Biarlah kita amal yang sedikit tetapi berterusan daripada yang banyak buat banyak dan esok tak buat. Ilmu itu perlu diamalkan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ilmu tanpa amal adalah gila. Dan pada masa yang sama, amal tanpa ilmu Allah Ta'ala tak terima. Ikut je orang sembahyang. Tuan, kenapa sembahyang zuhur 2 rakaat? Yang penting niat. Hebat dia jawab. Nampak macam kemas dia jawab. Tapi kalau hanya ikut-ikutan, amal-amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali, amalan tanpa ilmu merupakan suatu amalan yang tidak akan berlaku dan sia-sia saja di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan ikut je tuan-tuan. Kalau rasa amal tu macam pelik je, cuba tanya, ini daripada sumber mana? Boleh tanya. Jadi bila kita berilmu ini dan kita kena amalkan, itu adab dengan ilmu yang kedua. Orang yang sebegini dikatakan orang yang mengetahui tetapi tidak beramal akan diazab oleh Allah sebelum para penyembah berhala diazab. Siapa penyembah berhala ni? Orang yang kafir, orang kufur. Tapi orang ni dia ada ilmu tapi dia tak amal dengan ilmunya, dia akan diazab dahulu sebelum para penyembah berhala diazab oleh Allah. Itu adab yang kedua, itu paling penting sekali, amal. Kita ni banyak dah tips-tips yang diberi oleh Nabi SAW. Yang Nabi SAW bagi amal-amal ni yang ringan-ringan saja, yang ringkas-ringkas saja. Dia tahu umatnya lemah, Nabi tak bagi yang berat-berat.